Baik, jadi dikhabarkan di sini riwayat Imam At-Tabarani. Kata Imam Al-Haythami, ianya riwayat daripada Imam At-Tabarani. Imam Al-Haythami mengesahkan riwayat tersebut dan dia kata rijalu thiqat, perawi-perawi ataupun pada sanad tersebut adalah orang yang thiqat, iaitu yang kepercayaan. Pada kitab dia Majma' Az-Zawaid jilid 4 285. Baik, kita tengok lafaz bahasa Arab ya. Ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla min al-mahri aw kasab laysa fi nafsihi an yu'addiya ilaiha haqqaha khada'aha famata wa lam yu'addi ilaiha haqqaha laqiya Allah yawm al-qiyamati wa huwa zanin. Alhamdulillah,